Nak kumpul 8,000 pun rasa sangat susah. Betul tak? Hari ini saya nak bongkarkan satu cara yang lebih praktikal dan berkesan untuk bina simpanan RM8,000 dalam tempoh 2 tahun. Tapi sebelum tu, jangan lupa follow dan save video ini supaya anda boleh rujuk semula nanti. Berdasarkan data daripada Bank Negara, lebih separuh rakyat Malaysia sebenarnya sukar untuk buat simpanan minimum RM1,000. Jadi, masalah utama kita bukan tak cukup pendapatan, tetapi cara kita menyimpan. Sebab itu, saya nak kongsikan satu alternatif lain yang boleh kita cuba untuk bina simpanan dengan lebih berdisiplin. Caranya ialah dengan menukarkan bentuk simpanan daripada cash ke dalam bentuk simpanan emas. Kaedah ini telah banyak membantu penyimpan emas sebelum ni untuk lebih konsisten dan berjaya tingkatkan tahap kewangan mereka. Bila duit ditukar kepada emas, kita kurang godaan untuk berbelanja berbanding simpan dalam akaun biasa. Langkah pertama yang perlu kita buat adalah buka akaun emas secara percuma melalui Bank Biru saya. Selepas itu, mulakan sebanyak 0.5 gram setiap bulan. Setiap kali dapat gaji, asingkan dahulu sebahagian dan tukarkan ke dalam bentuk emas. Cuba konsisten lakukan perkara ini setiap bulan selama 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun, jumlah simpanan akan cair lebih kurang 12 gram. Jika kita tukarkan nilai 12 gram hari ini, nilai dia lebih daripada RM8,000. Itu belum termasuk daripada kenaikan harga emas untuk tempoh jangka masa panjang yang secara purata sekitar 6 hingga 11% tahun. Akhirnya, bukan sahaja kita berjaya jaga kekayaan dalam bentuk emas, malah kita turut dapat manfaat daripada kenaikan harga emas itu sendiri. Jadi, tuan-tuan yang belum mulakan simpanan emas pertama anda hari ini. Isi Bank Biru, saya bantu sebaiknya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.